Okey, dalam hal ini ada sebuah riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri. Okey, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tokoh salafus soleh yang wafat tahun 161 Hijrah. Okey, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Ja'ad yang wafat tahun 230 Hijrah. Saya bawa rujukan di sini dari Musnad Ibnu Ja'ad. Okey, beliau wafat 230 Hijrah. Okey, riwayat nombor 1809. 1809. Okey, Sami tu Sufyan, yang dimasukkan di sini ialah Sufyan Ats-Tsauri, wafat 161 Hijrah. Beliau berkata apa? Ini bukan hadis Nabi. Ini adalah kata-kata salafus soleh ya. Al bid'atu ahabbu ila iblis. Bid'ah ini lebih disukai, lebih dicintai kepada iblis ataupun oleh iblis. Minal ma'siyah, ataupun lebih disukai oleh iblis berbanding maksiat. Kenapa? Al ma'siyatu yutabu minha. Orang yang buat maksiat ada peluang untuk dia bertaubat daripada kesalahan itu. Wal bid'atu, sementara bid'ah la yutabu minha. Dia tidak akan bertaubat daripadanya. Kenapa aku nak taubat? Aku sedang buat benda baik. Aku sedang beribadah. Aku sedang memiliki akidah yang mensucikan Allah daripada menyamakan Allah dengan makhluk, daripada berjisim, daripada mengambil ruang, daripada bertempat. Kenapa aku nak bertaubat? Sebab tu iblis dia suka dengan bid'ah. Orang yang buat bid'ah, dia tak rasa dia sedang buat salah. Orang yang tadi berjudi kan, pergi main kasino ke apa, dia tahu berjudi itu salah. Tapi alah, aku dah biasalah kan. Moga-moga satu hari nanti aku berhenti kan. Sebab tu bagi iblis, dia lagi suka bid'ah ni. Sebab orang yang buat bid'ah akan berterusan buat bid'ah. Okey, berbeza dengan orang buat maksiat, satu hari nanti dia akan berhenti. Okey, jadi Sufyan Ats-Tsauri berkata, bid'ah ni lebih disukai oleh iblis berbanding maksiat, kerana maksiat ini orang itu akan bertaubat daripadanya, sementara bid'ah pula orang itu pengamalnya tidak akan bertaubat daripadanya.